patah. Aduh. Macam ni lah salah satu. Awal tahun ni. Lama kan? Sebelum raya kan? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ahmad Fishing. Okay, apa khabar geng? Alhamdulillah bertemu lagi kita pada episod lagi ni. Dah lama tak bersiaran ni. Rindu. Siapa yang merindu? Okay, aku beraksi balik di spot Ulu Selangor geng. Okay, kali ni aku tak keserangan, aku berdua dengan Faizal. Faizal, dah lama tak jumpa. Dah lama sebelum puasa ya? Sebelum puasa. Pun sama sebelum puasa, sebelum puasa. Bertahun berganti tahun, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Macam itulah punya alkisah dia. Okey, kepada yang baru sampai, korang subscribe, like, share dan komen. Banyak perubahan dah lama tak kemari. Sebelum puasa tu ada kemari lah, musim kemarau. Jadi ni dah musim banjir, musim hujan. Banyak perubahan ya kat sini. Kita tak boleh main tempat biasa lagi dah, sebab ada sebab-sebab tertentu. Jadi kita main belah air di sini kan. Tengok kami pot kita ni. Tengok air dah naik air dah naik. Ini antara pot boleh dikatakan ada penghuni bujuk juga di sini, Toman dan Haruan. Target kita Haruan lah, lama tu kita cari. Ada pokok rasa tu, bubuk bujuk tu geng. Sini aku pernah naik bujuk kat sini, aku pernah naik bujuk sini. Naik bujuk. Populasi bujuk dan haruan lah dekat sini lah geng. Dekat sini aku kembali balik. Okey, apa pun nak sarapan dulu. Sarapan Lezal kita ada si lemak Teo, kita layan dulu. Okey, right, stay tune. Korang teruskan menonton, yang ke mana-mana terus. Okay, jumpa lagi nanti aku update. Okay, bye. Penuh. Penuh tu. Alhamdulillah. Ni yang meletup tadi. Yang meletup tadi tu. Tak kumpah. Balik sana. Itu. Tu makan. Makan. Tu ada garang tu tadi. Alhamdulillah strike Jadi. Okey. Manis buat lawak. Right, aduh sangkut pula. Haruan. Dah lepas. Jadi kasar. Kat sana ujung tu.
Mantap. Strike kedua. Jadi patah. Aduh. Makan. Aduh, patah. Patah ya Allah. Kena batu ke? Rembat dalam batu ni. Aduh. Macam ni lah salah satu. Aku sentap tadi, tak ada punya krep. Batu-batu tu melayang kena batang ni. Itu menyebabkan patah. Kacau ni. Kemudian dengar letup kat sana. Baling sana lempar 2-3 kali. Nah, kena. Mantap ya. Sikit ya. Kena. Mati aduh. Aduh ya. Oi. Kicau kena ke? Kicau kena. Sakit.
Strike. Strike eh. Alhamdulillah geng. Asal makan juga dia. Alhamdulillah. Wah betul. Tu dia. Kena. Besar ya Allah. Alhamdulillah kena terus. Mantap. Kena kali ni. Geng, tamat video aku untuk hari ni geng. Nak balik lah. Dah petang geng. Kemudian hari dah gelap geng. Dah bunyi hujan yang lebat menuju ke sini. Jadi sebelum apa-apa pasal kuyup, kita siap-siap lah. Siap-siap kita bergerak. Ok geng, kepada yang baru dah tonton sehingga habis, aku ucapkan ribuan terima kasih. Kepada yang baru sampai, kepada yang belum subscribe, korang subscribe dulu, like, share dan komen. Yang penting korang komen komen. Korang komen komen apa-apa saja. Okey geng. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang yang lebih menarik dan mencabar. Assalamualaikum. Akhiri video ni kita tengok hasil lah. Tengok hasil macam mana. Okey. Alhamdulillah ada strike yang menjanjikan, yang menarik dia. Dah lama tak turun. Okey. Sampai jumpa. Bye. Hujan. Kita duduk kat pondok ni. Nasib baik ada pondok. Ada pondok. Basah kuyup lah. Jadi kita nak set up tu kan. Nak masuk dalam beg. Ni lah. Dah simpan. Kita gerak lah. Untuk kita tengok hasil lah. Hasil kita hari ni ya. Okey. Ini hasil dia. Okay. Alhamdulillah ada lah tak kompau. Dah lama tak turun. Di Hulu Selangor ni jadilah. Okey. Berapa itu kan dia? Tu lah. 1, 2, 3. Tu dia. 5 ekor. Ada juga saiz ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Okey. Jadi mantap. Fazal macam mana Fazal ni? Macam ni tak ada sekat lah. Fazal tak ada strike ni. Banyak lucut kan? Ada juga gorgon, saya gorgon tapi lucut. Ada geram. Mungkin pancing nak kena patah kot. Baru kena. Pun ada dasar dasar juga. Okey. Alright, itu saja. Jumpa lagi video akan datang.